Assalamualaikum tuan-tuan. Saya Hari daripada Rat Motori Rawang. Hari ini ada sebuah kereta yang diberi nama CLK 230 Coupe. Okey tuan-tuan, kereta ni sebelum tuan-tuan judge, saya nak bagi tahu dulu. Yang ini kereta diperbuat pada tahun 1999 tuan-tuan. Yang ini kereta satu owner sahaja. Untuk kereta ni berharga RM20,800 sahaja. Saya banyak dengar cerita dekat market ada 25, ada 27, ada yang 30,000, depends on condition. Tetapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, untuk kereta ni tuan-tuan 9/10 saya boleh rate. Yang ini cuci kaki sahaja. Kenapa cuci kaki? Tuan-tuan tengok ni. Saya dah bawa pusing KL. Kereta ni no problem tuan-tuan. Okey, jom saya tunjuk lebih detail lagi. Nombor plate memang special, 3 angka 633. Untuk body paint semua cantik lagi. Yang paling mahal apa tuan-tuan? Tengok rim ni. Siapa kenal barang, dia kenal barang tuan-tuan. Tayar pun tebal lagi. Ini antara Mercedes CLK 230 Avantgarde Coupe. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman. Bila tuan-tuan buka sahaja pintu dia, tuan-tuan dah boleh nampak kelas dia tuan-tuan sebab frameless. Okey. Kalau tuan-tuan boleh lihat interior dalam memang sangat kemas, memang sangat bersih. Kereta kita dah buat deep cleaning untuk tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan boleh lihat bahagian belakang pun agak luas. 2 ke 3 orang boleh duduk. Aircon memang sejuk beku tuan-tuan untuk kereta CLK ni. Memang sejuk beku tuan-tuan. So far kereta ni memang tiada apa-apa masalah memang terus beli terus pakai je tuan-tuan. Mesti ada yang tanya, Harid 1999 ni enjin dia macam mana? Tuan-tuan jangan risau ya, ini kereta satu owner, mileage 200,000. Enjin owner lama dah overhaul, okey. Dia ada tunjuk receipt dengan kita. Engine dah overhaul. So far Harid dah bawa, tengok ni. Macam ni lah suasana di dalam CLK 230 ni tuan-tuan. Untuk kereta ni kalau tuan-tuan nak power, dia bagi power. Ini antara engine supercharged tuan-tuan. Tuan-tuan nak bawa santai boleh, tak ada masalah. Power pun sedap. Okey. Nampak tuan-tuan, Harid dah try, dah test drive kereta ni memang steady. So memang recommend untuk beli. Mana yang kolektor tu boleh cepat-cepat datang sebab yang ini condition memang sangat baik. Saya itu je boleh cakap. Condition memang sangat baik tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan berminat nak datang tengok kereta ni, boleh set appointment dengan Harid. Tiada masalah. Engine memang tiada leaking. Jom kita tunjuk sikit. Alright, tuan-tuan lihat. Engine baru lepas overhaul memang cantik. Yang ini hose-hose semua baru. Itu air besar dia tuan-tuan. No problem. Tak ada masalah. Semua untuk kereta ni dari segi fizikal dia memang berfungsi dengan baik lah. Walaupun tahan tahun lama. Tak percaya tuan-tuan boleh datang dulu ke Rat Motoring Rawang. Kita sama-sama tengok kereta ni. Okay. Memang kereta ni sihat walafiat. Tuan-tuan boleh lihat dekat sini tuan-tuan, dia punya tingkap semua function lagi. Aircon masih sejuk. Dia punya konsol-konsol tengah ni semua masih berfungsi. Okey. Minyak yang ini 2.3 tuan-tuan. Engine dia 2.3. Yang ini saya boleh cakap selama 3 hari saya kenal kereta ni, dia tak makan banyak minyak lah tuan-tuan. Memang betul-betul jimat tuan-tuan. Memang betul-betul best lah. So manalah otak-otak yang memang dah berkenan dengan kereta ni, boleh terus PM Harid Okay, jangan tunggu lama-lama. Assalamualaikum.